Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adi Ifat bin Muhammad Asli. Saya dari 2DBM MTA. Assalamualaikum, saya Fahim Ashraf bin Birudin daripada 2DBM MTA. Assalamualaikum, nama saya Nur Muhammad Farhan bin Batu Kamar. Saya dari 2DBM MTA. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Abdul Hamid bin Osman, adalah penyelia kepada kumpulan PTA Coil Compressor Spring. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Hafizul bin Rashid, penyelia kedua. Pengenalan, spring coil compressor merupakan satu alat bantu mekanikal yang digunakan untuk memampatkan spring jenis gergelung, terutamanya dalam sistem suspensi kenderaan. Proses pemampatan ini penting apabila melakukan penyelenggaraan atau pergantian pada komponen suspensi seperti penjeraan tak, shock absorber. Tanpa alat ini, spring tidak dapat dipasang atau ditanggalkan dengan selamat kerana tekanan yang tinggi boleh menyebabkan spring melantar secara tiba-tiba, sekaligus mendatangkan bahaya kepada pengguna. Dalam dunia industri otomotif, alat pemampat spring ini sangat diperlukan oleh mekanik dan pelajar teknikal yang terlibat dalam latihan vokasional. Walau bagaimanapun, kos bagi peralatan komersial di pasaran agak tinggi, selain saiz dan reka bentuknya tidak sesuai untuk semua jenis kenderaan. Oleh itu, projek ini dijalankan untuk menghasilkan spring coil compressor yang lebih selamat, mampu milik dan sesuai digunakan dalam pelbagai situasi penyelenggaraan sistem suspensi. Pernyataan masalah. Ketiadaan peralatan pemampat spring yang murah dan selamat menjadi cabaran utama dalam kerja-kerja penyelenggaraan sistem suspensi. Di bengkel kecil atau pusat latihan ataupun di sekolah untuk pembelajaran, kebanyakan kerja dilakukan secara manual atau menggunakan peralatan yang tidak bersesuaian. Ini menyebabkan kerja menjadi lambat, kurang efisien dan berisiko tinggi. Keadaan ini juga boleh mengakibatkan kecederaan serius sekiranya spring dilepaskan tanpa kawalan yang kekal. Alat pemampat spring yang diada di pasaran kebiasaannya mahal dan tidak praktikal. Maka timbullah keperluan untuk mereka untuk membina alat spring coil compressor yang lebih ergonomik, menjimatkan kos dan boleh digunakan oleh semua peringkat pengguna tanpa menjejaskan aspek keselamatan dan keselamatan kerja. Ini lama ni, lama-lama semua tangan aku terdekat ni. Maknanya ni pun longgar ni. Penat ni. Korang buat apa ni? Apa pakai benda ni? Mana ada zaman dah orang pakai benda ni tu. Sekarang dah brand new, baru. Tak pakai apa? Sini aku tunjuk kau dulu barang-barang jatuh. Sini jom bang. Mana alat kurang tu? Ni lah aku nak tunjuk kau ni. Brand new. Ada. Macam mana pakai dia ni? Okey, sini. Kau letak dulu atas ni, kau letak. Ini inovasi ni. Ui, tak datang ni. Bagus tu. Lepas tu kau letaklah skru ni, letak kat ni, takut dia terlepas. Lepas tu macam nak guna ni? Ada dengar dia. Lepas kau dah ikat, kau ambil bendalah ni. Kau ambil bendalah ni, kau jack lah macam biasa. Pastikan dia center kat tengah-tengah, masuk dalam lubang. Ada ni bang. Padu tak padu? Pastikan dia masuk dalam lubang. Kalau tak masuk dalam lubang, macam nak kau nak keluarkan skru, betul tak? Betul. Lepas tu kau jack lah sampai habis. Sampailah skru ni sampai terkeluar, spring pun dah mampat. Kau masukkan dalam safety pin ni. Okey, lepas kita pasang safety pin ni kan, korang carilah bolt yang sesuai untuk buka atas ni. Memakai bolt 19. 19. Lepas tu baru kau boleh buka skru atas ni dah. Buka dulu. Okey, lepas tu kita keluarkanlah skru ni. Faham tak? Lagi lah senang kau nak buat kerja, kurang cedera. Lepas tu kita jatuhkan jack slow-slow. Tak bahaya ke? Tak bahaya, kau santai je. Ni Nampak? Kita dah ada safety pin lah. Lepas tu kau buka lah skru belakang ni balik. Okey, lepas tu kita buka kita keluarkan absorber ni. Macam ni, nampak? Baru senang buka mounting, buka selamat. Kau jangan risau ke. Nampak? Senang ke? Mudah. Baik. Tak payah buang masa semua dah. Betul. Baik.
Okey, kita dah buka. Lepas tu kita pasang balik kan benda ni. Pasang balik. Ikut step tadi Ikut step tadi lah. Oh. Itu lagu kan. Okey. Lepas tu kita pasang lah ni. Kan dah macam ni patah lah. cara dia. Faham tak? Senang kan? Ini mudah lah tapi itulah betul. Sudah pastilah. Bagus. Korang faham kan sekarang ni kan? Faham. Oh benda ni buang ah. Buang. Benda ni buang. Sebenarnya spring compressor ialah alat penting dalam kerja penyelenggaraan suspensi kenderaan. Ia digunakan untuk memanfaatkan spring digelung dengan selamat semasa menanggalkan atau memasang absorber. Ringkasnya, membantu kerja membuka dan memasang spring dengan lebih mudah, mengurangkan risiko kecederaan kerana spring mempunyai tekanan tinggi, memberi ketepatan semasa pemasangan supaya suspensi berada dalam keadaan stabil. Perlu digunakan mengikut SOP keselamatan agar tidak berlakunya kerosakan pada komponen atau kemalangan.